Rahsia Public Gold hasilkan emas dah pun terbongkar. Bagi tuan-puan yang belum tahu lagi macam mana cara Public Gold hasilkan emas, boleh save dan share video ni supaya lebih ramai lagi yang tahu. Rupanya macam ni Public Gold hasilkan emas, gold bar dan dinar mereka. Jom saya kongsikan ke semua proses penghasilan emas Public Gold di kilang Public Gold di Penang. Proses yang terakhir sekali timbang emas tu yang paling best. Pertama sekali, kilo bar akan dicairkan. Kita panggil melting. Proses raw material ni datang selepas dia refine semua emas-emas scrap. Semua emas yang sudah dijual kembali kepada Public Gold, emas tu akan di-refine terlebih dahulu. Dia akan jadikan emas 999.9 saiz 4x9 macam ni. Baru kita akan leburkan untuk memulakan proses-proses yang lain. Proses seterusnya, rolling untuk jadikan gold bar yang kita leburkan tadi kepada saiz yang kita nak. Gold bar yang asalnya pendek tadi semakin memanjang dan semakin menipis. Setiap kali proses ini dibuat berulang kali, dia akan ukur ketebalan sehingga capai ketebalan yang kita nak. Selepas dah nipis mengikut saiz yang ditetapkan, Public Gold akan buat proses blanking macam kita buat kuih dan hasil dia macam ni. Ini ialah 1 dinar dan masih belum diletak logo lagi. Kita akan pastikan sesuai dulu dengan saiz dan diameter. Proses yang seterusnya, dekat pressing dinar yang tak ada logo ni, akan ada logo. Nanti dah jadi cantik, kita akan letakkan dekat dalam kad. Selepas melalui proses pressing tadi, kita akan lalui proses weight control. Untuk pastikan, 1 dinar ni cukup beratnya 4.25 gram. Kalau berat dia 4.251, masih okey. Tapi kalau 4.24 gram, Public Gold tak release dan akan reject. Macam mana tuan-puan, seronok tak tengok proses penghasilan emas di kilang Public Gold? Beli emas dekat Public Gold, stok tak ada limit. Sebab Public Gold ialah kilang emas. Public Gold boleh keluarkan berapa banyak emas yang nak dikeluarkan. Public Gold tak sama macam penjual emas lain yang ada limited stock. Beli emas di Public Gold, beli emas, dapat emas. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk video yang saya pin di profile atau klik link di bio untuk saya bantu sebaiknya, insya-Allah.